Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihannya dan dengan ikhtiar yang dia bekalkan kepada kita, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di dalam salah satu taman-taman syurga daripada sekian banyak taman-taman syurga. Sebagaimana yang kita sedia maklum, majlis-majlis yang seperti ini dinamakan taman-taman syurga di dunia ini. Seandainya di dunia lagi kita sudah tidak berminat untuk duduk di dalam taman-taman syurga, macam mana kita boleh berangan-angan untuk duduk di dalam taman-taman syurga di akhirat kelak? Sebab itulah kita kena rajin duduk dalam taman-taman syurga di dunia lagi. Bagaimana yang kita sedia tahu juga, datangnya kita ke majlis seperti ini ialah untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis yang pernah kita sentuh, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Dan hadis yang kedua, pergi untuk mempelajari satu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada bersembahyang 100 rakaat. Kita datang ke sini, kita dengar, lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Kalau kita nak buat sembahyang sunat 100 rakaat daripada maghrib sampai ke isyak, tentu kita pun tak larat. Tak larat dan tak cukup masa pun. Tapi hadir ke sini, kita tambah ilmu, dia punya fadilat dia lebih daripada solat sunat 100 rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita imbas sedikit kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu, iaitu hadis yang bertajuk ilmu agama beransur-ansur hilang. Bagaimana ilmu agama ni Allah hilangkan? Telah pun dibincangkan dalam kuliah yang lalu, cara Allah menghilangkan ilmu agama ini ialah dengan mematikan alim ulama. Apabila alim ulama meninggal seorang demi seorang demi seorang, dia meninggal bersama-sama dengan ilmu dia sekali. Lama-kelamaan manusia ni semakin tidak ada ilmu. Dapat semakin sikit, lama-lama sikit sungguh-sungguh. Ya? Jadi dalam sekian banyak ilmu-ilmu yang semakin berkurangan, yang semakin nak pupus, ialah ilmu sifat 20. Itulah yang kita janji pada minggu yang lalu. Kali ini kita hendak menyentuh serba sedikit tentang ilmu tauhid sifat 20. Kenapa sekarang ini ilmu ini semakin pupus? Antara sebab-sebabnya, orang yang nak ajar pun dah tak ada. Biasanya orang yang mahir mengajar ilmu ini ialah guru-guru agama yang lama-lama. Generasi baru dia tak berapa mahir. Sebab yang lain pula, para pengajar ni kadang-kadang dia mengajar cara yang susah. Cara yang susah, berbelit-belit, banyak istilah, menyebabkan kita pun tak berapa nak minat. Antara sebab yang lain ilmu ini semakin pupus, generasi muda ni jenis nak cepat. Dia kata kalau datang kuliah pengajian sifat 20, entah bila nak habis. Nak kata faham, semakin lama semakin tak faham. Jadi mereka pun tak datang. Dan juga ada pula puak-puak penentang di dalam agama Islam sendiri. Puak-puak ini berkata ilmu sifat 20 ni dah tak laku dah. Tak payah belajar dah zaman sekarang ni. Padahal ilmu sifat 20 ini adalah ilmu yang nak menentukan sembahan kita itu betul ataupun tidak. Begitulah antara sebab-sebab ilmu ini semakin pupus. Apakah dua ilmu yang paling penting? Dua ilmu yang paling penting, pertamanya ilmu tauhid, dan yang keduanya ilmu solat, iaitu ilmu sembahyang. Sebab apa? Kiranya kita gagal ilmu tauhid, gagal ilmu sembahyang, maka amalan-amalan yang lain tidak dikira. Itu bahaya dia. Salah sembahan, amalan lain tak dikira. Buatlah baik macam mana pun, sembahyang 1000 rakaat sehari semalam, beratib la ilaha illallah sampai runtuh masjid, naik haji 10 kali pun tak dikira. Sebab salah tauhid dia. Tentang sembahyang pula, buat baik macam mana pun, kalau sembahyang tak betul, maka amalan-amalan ni semua seolah-olah tidak dikira. Apatah lagi kalau kita tak sembahyang. Contohnya, ada satu orang tu, dia sanggup berhenti kerja nak jaga mak bapak dia. Mak bapak dia dah tua.
dah uzur, dah tak larat, dia pun jaga. Okay. Jaga segala berak kencing, segala makan pun bersuak, sampailah dua-dua orang ni meninggal dunia. Kemudian dia pun bercakap, aku ni anak yang soleh lah, sebab sanggup menjaga ibu bapa sampailah mereka ni meninggal dunia. Tapi anak ini jenis tak sembahyang. Apa gunanya dia jaga mak bapak dia tadi tu? Sebab seolah-olah tidak dikira. Tu yang kata ilmu solat ni penting. Kita ni jahat macam mana pun sembahyang kena buat. Sebab sembahyang ni seolah-olah satu tiket. Bila kita sembahyang, amalan yang lain tetap dikira. Tapi kalau kita jenis tak sembahyang pula cara yang salah, kita senyum kat orang pun dapat pahala tak dikira. Jumpa batu pelepah nyok tengah jalan, kita alih supaya orang lalu senang, seolah-olah tak dapat pahala juga. Kita baca Quran lepas maghrib setiap malam, seolah-olah tak dapat pahala juga. Sebab sembahyang ni sikit. Jadi dua ilmu yang paling utama, yang paling penting ialah ilmu tauhid, ilmu solat. Kita tengok ilmu tauhid. Alim ulama zaman dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, perkara paling pokok dalam agama yang kita kena tahu ialah mengenal Allah. Itu awwaluddin ma'rifatullah. Ramai orang sekarang dia tidak belajar ilmu sifat 20, menyebabkan mereka ini kadang-kadang tersalah sembah tanpa disedari. Bila dia belajar baru dia faham. Oh, rupa-rupanya selama hari ini aku tersalah sembah. Bukannya menyembah Allah yang Esa, tetapi menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Apabila kita menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk, maka kita telah menyekutukan Allah. Telah menyekutukan Allah, kita mensyirikkan Allah. Bila kita mensyirikkan Allah, dosa syirik tidak akan diampun. Ini bahaya dia. Jadi sekarang ni oleh sebab ilmu ini semakin pukul, kita pun ramai yang tak tahu. Kerana tak ada orang nak bagi tahu. Dan yang kedua, kita sendiri pun tidak pergi mencari. Apakah bahayanya jika kita tidak mengenal Tuhan? Apa bahayanya jika kita tidak belajar dan faham ilmu sifat 20? Ataupun disebut juga ilmu sifat 13. Yang pertama, kita akan tersalah semua. Dia khawatiri bila kita tidak belajar ilmu ini, kita akan tersalah semua. Kita duk sangka selama hari ini kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Esa. Tetapi bila dicek, dikaji rupa-rupanya kita telah tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Kita telah menyekutukan dia. Apabila menyekutukan dia, macam saya kata tadi, mensyirikkan dia, dosa syirik tidak akan diampuni.